Assalamualaikum. Hai adik-adik. Adik kreatif pada hari ini ialah tanjak kemerdekaan. Bahan dan alatan yang digunakan ialah gambar jalur gemilang yang telah dicetak, pensel warna, gunting, pensel, pembaris, gam dan kertas berwarna merah. Langkah yang pertama, warnakan gambar jalur gemilang. Langkah kedua, gunting gambar jalur gemilang tersebut. Langkah ketiga, bahagikan kertas warna kepada 3 bahagian. Langkah keempat, gunting kertas warna mengikut garisan yang dibuat. Langkah kelima, tampal jalur gemilang pada kertas warna secara menyerong. Langkah keenam, lekatkan kertas warna mengikut ukuran kepala adik-adik. Adik-adik, tanjak kemerdekaan sedia untuk digayakan. Selamat mencuba!